Buzz Lightyear harga 900, apa dia boleh buat? Hai gang, kali ni aku nak review Toy Story Signature Collection Buzz Lightyear. Apa yang korang nampak ni adalah Toy Story Signature Collection yang dirilis pada tahun 2009. Tapi ni logo kuning ni kemungkinan dia rilis tahun 2014 atau 2019. Lepas tu dia stop production. Dan ni adalah Buzz Lightyear yang paling accurate sekali yang pernah wujud kat dalam dunia ni. Jomlah kita buka. Tapi sebelum kita buka tu, kita bahagian belakang. Kat bahagian belakang ni pun kalau korang nampak kan, dia ada tulis ada tunjuk lah sama macam dalam scene yang first time Buzz Lightyear jumpa kawan-kawan dia tu. Jomlah kita unboxing. Sebelum tu je aku hampir terlupa. Kat bahagian bawah dia tak, sama weh macam dalam movie. Cantik giloi. Tang tang tadang. Tang tang tadang. Apa yang terkeluar ni? Dia punya instruction manual dia. Ten 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 ten. Bukan, itu Darth Vader kan. Kotak dia nak buang ke apa? Tak boleh. Antara salah satu yang special ni Buzz Lightyear ni, dia sertakan sertifikat authenticity. Ni menunjukkan ini adalah paling official. Bukan paling official lah, paling accurate, paling sebiji macam dalam movie. Aku tak tahu lah nak cabut ke nak biar je kat kotak ni. Jadi macam ni dah rupa dia punya sertifikat dia. Kalau nak baca, korang pandai lah baca. Aku mana nak baca. Dan kat bawah ni ada signature sign John Lasseter, director movie Toy Story ni. Sikit lagi. Alhamdulillah terkeluar. Cantik gila weh. Sebab tu kita kena pasang bateri dulu untuk kita menjayakan video ni. Kita kena pasang bateri lah kan. Korang nampak kan, dekat dia punya visor ni ada plastik. Dan kat bahagian belakang dia ni pun ada plastik. Senang cabut tak? Cabut je lah. Rimas gila. Nyah kau dari sana. Nyah. Buzz Lightyear ni ada dua mode macam korang boleh nampak kat depan kotak dia. Dan ada 65 patah perkataan. Ada 65 dialog yang ada kat dalam movie tu yang dia boleh bercakap depan kita sekarang. Jomlah kita try. Kita tekan button color merah ni dulu. I am Buzz Lightyear. I protect the galaxy from the threat of invasion. I come in peace. Nampak tak suara dia? Suara dia macam robot-robot sikit, macam mainan, macam radio sikit. Tu maksudnya dia tengah toy mode lah. Andy tengah main dengan dia. Faham tak? To infinity and beyond. Kalau hijau ni? This is an intergalactic emergency. Buzz Lightyear to the rescue. Kita tekan button color biru cair ni. Button color biru cair ni. Mode Space Ranger. Maksudnya karakter yang korang tengok kat dalam movie tu lah. Suara dia pun ada beza sikit sound dia, macam lebih sedap. Sekejap. I am Buzz Lightyear, Space Ranger. Dan dia boleh respon kalau kita cakap, "Hello Buzz." What was that? Not to worry, a Space Ranger fears nothing. Lagi? No readout yet if the air is breathable. I better keep my helmet closed. Dia suruh buka helmet dia lah. The air isn't toxic. How dare you open a space fence on an uncharted planet? My eyeballs could have been sucked from their sockets. Sama macam kat dalam movie dia buka helmet je, lemas kan kononnya. Lagi Buzz Lightyear. Is there an emergency? Buzz Lightyear to the rescue. Aku tak tekan butang dia respon sebab dia ada sensor suara kita tau. Betul tak? Are you ready for adventure in uncharted space? Yes, I'm ready Buzz Lightyear. To infinity and beyond. Kalau kita try jerit kan, dia akan macam marah. Hello Buzz. Now, no need to raise your voice. I can hear you perfectly fine. Pada marah kan. Bahagian tangan kiri dia ni ada macam boleh buka kan. Now, no need to raise your voice. I can hear you perfectly. Tak cakap kuat pun. Suara aku memang kuat. Yes, time to contact Star Command again. Cik. Okay, cepat contact Star Command kau. Lagi. Cakap. Buzz Lightyear to Star Command. Command, Star Command. My ship has run off course to Sector 12. Do you copy? Copy or ice?
Why don't they answer? My communicator seems to be malfunctioning. Buzz Lightyear, to the rescue! Oh, tu je. Kalau buka ni memang dialog lain lah. Kalau tutup bukan Buzz Lightyear kan, kalau tak ada laser kan, macam scene dia dalam movie kan. Punch ni ke laser ni? Needs my protection. Ya, Who's in ya. charge? Sabar. Tekan laser dulu. Kepala dia pun ikut Alamak, apa ni? I sense something. Look out! Cik. Have I been here before? Boleh diam tak? Kita tutup helmet dia dan aku nak tunjuk something yang Hello, my agak best friend. juga. How are you today? Okay, I'm fine Buzz Lightyear, I'm fine. You, my friend, are one of my favorite life forms. Really? Cik, You thank are. you. Thank you Buzz Space Ranger Lightyear. never lies. Dia kadang dia ada marah kalau buka masa cara kasar. Sekejap. Hey, careful! That's against regulations. Nampak tak button colour merah ni? Will you please close my helmet before we take off? Oh, dia marah. Okay. Helmet closing. Prepare for adventure. Macam tak tahu je. Jom kita tekan button dia ni. Buzz Lightyear! I can fly around this room with my eyes closed. Jom kita terbang. What was that? Not the... Nice gila. See? I can fly. So kan, kau tak boleh tekan button apa-apa kan? Kau just macam terapungkan dia. Pak dia akan automatic. Tanpa tekan button apa-apa pun. Lepas tu bila kau nak mendaratkan dia macam ni kan, kau nak tegakkan dia. That was a great adventure. Ni adalah mainan yang paling terbaik yang aku pernah ada. To infinity. And beyond. Berapa kali nak cakap ni? My wings are standard issue. The finest Centurium carbonic alloy design. Ya, tahu. Nak suruh terbang lagi malas. Dan bila kita biarkan dia, kita tak ajak borak, kita tak bercakap, kita diam kan, dalam beberapa minit kan, dia akan jadi macam ni. Hello? Are you still there? Hello? Anybody? Time for hypersleep. Bila dia dah kata dia nak tidur tu kan, dia dah menguap tu, kalau kita nak bercakap dengan dia, hello, Buzz Lightyear. Dia memang dah tak respon sebab dia dah tidur. Kau nampak colour hijau yang ada kat badan Buzz Lightyear ni dalam movie Toy Story nombor 2 kot, tak silap kan. Dia glow in the dark bila dalam gelap. Jom kita try, betul ke glow in the dark kan? Jomlah kita try. Apa lagi, tutup lampu lah. Tak payah tutup lampu lah, aku masuk dalam bilik je sebab dah lalang dah tutup lampu kan. Kau tahu, memang betul-betul glow in the dark weh. Betul-betul sama macam dalam movie. Jom kita tengok dengan lebih dekat Buzz Lightyear ni. Kita tengok dengan lebih detail Buzz Lightyear ni. Muka dia betul-betul sama macam dalam movie. Kat bahagian tangan kanan dia ada button laser ni. Dan ada juga joint kat tangan dia, kat bahagian lengan, dekat bahagian siku dia. Setiap jari dia pun semua boleh gerak weh, dan boleh buat gaya macam ni. Ni kat bahagian belakang dia, kat bahagian perut dia ni, material dia getah supaya boleh buat pergerakan macam ni. Kat bahagian badan dia kan, boleh gerak-gerak macam ni, gerak macam tu. Dan kat bahagian kaki dia pun ada joint juga. Dan agak mudah lah kalau kita nak dirikan dia. Macam dekat awal video tadi aku ada tunjukkan dia punya aksesori dia ni. Dia tunjukkan cara nak pasang dia punya wing. Kiri kanan mana? Kiri kanan tak tulis left right pun. Jadi macam ni lah rupa dia bila dah dipasang sayap dia. Weh, cantik gila weh, betul-betul sama macam dalam movie. I like it. Memang betul-betul tak bosan nak tengok Buzz Lightyear. Jadi berapakah harga Buzz Lightyear Signature Collection yang aku dapat? Terus terang aku terus bagi tahu market dia yang aku jumpa dekat marketplace. RM900. Ya, korang tak salah dengar, RM900. Tapi dia punya deal atas budi bicara aku dapat dengan harga RM800 dengan condition kotak yang agak cun juga untuk display. Dan condition Buzz Lightyear yang memang perfect. Jadi itu je lah review aku untuk kali ni. Jangan lupa follow dan subscribe channel ni. Betul tak Buzz Lightyear? I am Buzz Lightyear, Space Ranger.